Sedangkan masa kita semakin dekat, manakala persiapan kita masih lagi takut yang sama. Perkara yang kedua yang diajar supaya diingatkan pada kita setiap hari dan setiap masa ialah berlakunya pada hari-hari terakhir kita di dunia ini. Supaya kita sentiasa lekat dalam kepala kita ni sendiri ni sedang berada pada umur-umur terakhir dalam hidup. Yang lebih besar lagi, cuba fikir diri kita sendiri. Dalam hidup kita ni sedang menuju kepada akhir-akhir umur. Ramai di kalangan kita ni leka. Kita tak sedar yang umur kita ni semakin berpenghujung. Semakin dekat dengan hari kematian kita. Sedangkan masa kita semakin dekat, manakala persiapan kita masih lagi takut yang sama. Sepatutnya semakin hujung umur kita, semakin meningkatlah persiapan kita. Semakin bersiaplah diri kita untuk menghadap depan Allah. Kerana ramai di kalangan orang yang dipanggil menghadap di hadapan Allah, kebanyakan menyesal bila mereka dipanggil menghadap depan Allah. Ramai di kalangan kita. Dan Allah tak nak berlakunya penyesalan lepas pada berlakunya kematian. Sepatutnya bagi orang mukmin dalam hidup dia sentiasa bersiap untuk dia tidak menyesal bila dia dipanggil menghadap di hadapan Allah.